Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur kehadirat ilahi dan dengan limpah izinnya kita dapat bersama-sama dalam forum ilmiah kita pada hari ini yang bertemakan pertimbangan profesional dalam pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. Saya Siti Nur Fatihah binti Muhammad Amran selaku moderator pada forum ini amat bersah hati kerana dapat mengetuai perbincangan kita pada hari ini. Hadirin sekalian, seperti yang kita semua sedia maklum bahawa pentaksiran bilik darjah ini bukanlah satu perkara yang mudah, iaitu bukanlah sekadar guru tu memasukkan markah sahaja dalam markah untuk contohnya markah peperiksaan, tetapi ia meliputi kepada segala semua yang murid itu lakukan. Jadi dalam PPD ini kita dapat catat ataupun nilai penguasaan murid itu melalui sikap dan juga potensi murid tersebut. Dalam proses ini muncullah keperluan profesional seorang guru untuk menilai berdasarkan bukti pembelajaran sebenar murid tersebut. Tugas guru ni bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga berperanan sebagai penilai profesional yang memastikan setiap keputusan pentaksiran dilakukan dengan adil, etika dan juga beretika. Adil, sah dan juga beretika. Maka topik ini amat penting untuk kita fahami agar pelaksanaan PPD benar-benar membantu keadilan dalam pendidikan. Bagi mengupas topik ini dengan lebih mendalam, bersama saya hari ini ialah dua orang panel hebat kita, Saudari Nabila yang akan berkongsi pandangan tentang maksud serta kepentingan pertimbangan profesional dalam konteks PPD, dan juga Saudari Nabila yang akan menguraikan cabaran serta cadangan penambahbaikan dalam pelaksanaan pertimbangan profesional di sekolah. Mudah-mudahan perbincangan pada hari ini dapat membuka minda kita tentang peranan sebenar seorang guru sebagai penilai profesional yang beretika dan juga berintegriti. Baiklah, tanpa kita lengahkan masa, marilah kita mulakan forum kita dengan soalan pertama kepada panel pertama, iaitu Saudari Nabila. Baiklah Saudari Nabila, apakah yang dimaksudkan dengan pertimbangan profesional dalam konteks PPD dan mengapa ia penting kepada pentaksiran sekolah? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada moderator, panel kedua dan para penonton yang dikasihi sekalian. Terima kasih atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Baiklah, tadi moderator ada menyebut tentang penilaian profesional dalam PPD. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, pertimbangan profesional ialah pertimbangan yang menggunakan pengetahuan profesional terhadap kurikulum yang dihasratkan mencakupi pengetahuan, kemahiran, nilai, bukti pencapaian, strategi pengajaran, kaedah pentaksiran serta kriteria dan standard etika tadi. Jadi secara ringkasnya dapat saya bagi tahu dekat sini bahawasanya penilaian profesional ini merupakan satu keputusan yang dibuat oleh para guru berdasarkan kepada pengetahuan, pengalaman dan juga bukti pembelajaran murid. Baiklah, pertimbangan profesional dalam PPD ini adalah sangat penting kerana ia dapat menjamin keadilan dalam penilaian. Hal ini demikian kerana pertimbangan profesional akan memastikan murid dinilai secara adil dan saksama berdasarkan keupayaan sebenar mereka. Guru akan menilai tanpa dipengaruhi oleh emosi, hubungan peribadi dan juga prasangka kerana guru menggunakan evidens pembelajaran untuk menilai murid. Antara evidens pembelajaran itu termasuklah ujian lisan dan juga hasil kerja murid. Jadi sebagai contoh, saya bagi contoh, seorang guru menilai karangan terhadap dua orang murid yang mempunyai tahap penulisan yang berbeza. Jadi guru tu dia akan nilai, dia akan bagi markah bukan kepada murid yang lebih rapat dengannya, tapi dia akan menilai ikut kriteria penulisan seperti isi, huraian dan juga ejaan serta penggunaan bahasa dalam penulisan karangan tersebut. Dan yang kedua, kepentingan yang kedua ialah pertimbangan profesional dapat menggalakkan penilaian berasaskan bukti atau dalam erti kata lain evidence based assessment. Okay. Dalam konteks ni, guru akan menilai mengikut bukti dan evidence yang kukuh lah. Okay. Evidence pembelajaran seperti hasil kerja murid, ujian lisan dan juga refleksi terhadap
inspeksi murid digunakan dalam konteks ni. Oleh itu, keputusan penilaian akan jadi lebih tepat dan juga objektif, serta guru secara tidak langsung dia akan dapat tahu mengenai kekuatan dan juga kelemahan murid tu yang sebenar. Jadi sebagai contoh, saya bagi contoh, guru bahasa Melayu menyimpan hasil penulisan dan juga rakaman pembentangan sebagai bukti untuk menyokong tahap penguasaan yang diberikan. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama atas ulasan yang sangat bernas sebentar tadi. Daripada penjelasan beliau, kita dapat memahami bahawa pertimbangan profesional ni bukanlah sekadar guru tu membuat keputusan sekadar secara spontan ataupun gerak hati beliau, tetapi guru tu perlu menilai secara ada hasil pembelajaran murid tu. Makna katanya ada bukti dan juga ada hasil kerja murid tu. Seperti yang panel pertama tadi tekankan, pertimbangan profesional ni berasaskan kepada bukti. Ini sangat penting kerana ia membantu guru untuk elakkan amalan andaian yang tidak berasas. Maknanya kalau murid tu nampak cikgu tu macam tak adil, dia mesti rasa macam kenapa cikgu tu macam tu, macam tak adil lah kan. Jadi pertimbangan profesional ni sangat penting dalam PBD. Sebab apa? Sebab kita dapat memastikan keadilan dalam penilaian seperti yang saudari Nabila katakan tadi. Ini bermaksud setiap murid itu dinilai berdasarkan potensi dan juga bukti pembelajaran mereka sendiri, bukan perbandingan dengan murid yang lain. Ia memberi peluang kepada semua murid lah untuk dinilai secara adil tanpa prejudis ataupun andaian yang boleh menjejaskan keputusan guru. Namun begitu, apabila kita bercakap tentang pertimbangan profesional, sudah tentu proses ini adalah satu proses yang tidak mudah. Di sebalik kepentingannya, guru juga mesti berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam melaksanakannya secara konsisten. Jadi untuk memperluaskan kepentingan kita pada petang ini, izinkan saya ajukan persoalan ini kepada panel kedua kita, iaitu saudari Nabila. Jadi saudari, apakah cabaran-cabaran yang sering dihadapi oleh para pendidik untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam proses pentaksiran PBD ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini dan terima kasih juga kepada panel pertama atas kupasan yang amat bernas sebentar tadi. Sebagai kesinambungan daripada perbincangan kita tentang pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, izinkan saya berkongsi tentang cabaran utama yang sering dihadapi oleh guru ketika melaksanakan pentaksiran. Walaupun kita semua maklum bahawa pertimbangan profesional sangat penting, walau memastikan penilaian sahih telah dilakukan, realitinya pelaksanaan ini bukanlah satu hal yang mudah. Terdapat beberapa cabaran yang akan saya kongsikan pada hari ini. Cabaran pertama, yang paling ketara ialah kekangan masa serta beban kerja guru yang terlalu berat. Dalam sistem pendidikan abad ke-21, peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi di dalam kelas mereka akan merancang strategi PDP, menyertai pelbagai mesyuarat dan latihan profesional serta melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti co-curricular. Dalam pada masa yang sama, mereka juga perlu menyediakan rekod pentaksiran PDP yang terperinci untuk setiap orang murid. Apabila beban tugas ini semakin bertambah, masa yang diperuntukkan sepatutnya digunakan untuk membuat pemerhatian bagi setiap pelajar sangat terhad. Pertimbangan profesional memerlukan guru yang menilai murid secara berterusan melalui pelbagai kaedah seperti pemerhatian, membuat pembentangan, projek dan pemerhatian refleksi kendiri. Namun dalam keadaan kekangan masa yang begitu padat ini, guru mungkin terpaksa melakukan pemerhatian secara umum atau secara terburu-buru dan akhirnya boleh menjejaskan kesasihan dan ketepatan penilaian. Contohnya, terdapat seorang guru pendidikan Islam yang mengajar 6 kelas dan mempunyai jumlah lebih kurang 300 orang murid. Untuk melaksanakan PBD yang baik, beliau perlu memastikan pelajar berada dalam aktiviti berkumpulan. Kemudian beliau perlu memerhati setiap orang murid
semasa dan selepas sesi aktiviti. Realitinya, semua perkara ini memerlukan masa yang panjang. Jadi, dalam keadaan terdesak, guru mungkin sekadar memberi perhatian berasaskan tugasan dan bertulis sahaja. Tidak mengambil aspek lisan, kolaborasi dan komunikasi murid tidak dinilai dengan lebih mendalam. Cabaran kedua yang saya akan kupaskan pada hari ini ialah guru membelenggu dalam menggunakan pertimbangan profesional ialah tekanan daripada pihak luar. Seperti yang saya sebutkan tadi, pihak luar ini ialah pedagang sekolah, ibu bapa dan masyarakat di sekeliling. Dalam pendidikan masa kini, guru tidak lagi bekerja dalam ruang yang tertutup. Mereka berdepan dengan pelbagai tekanan, jangkaan dan desakan daripada pelbagai pihak yang mahukan keputusan pentaksiran murid sentiasa kelihatan cemerlang dan sempurna. Sebagai contoh, isu semasa yang diperkatakan sejak pelaksanaan TBS dan TBD sepenuhnya menggantikan peperiksaan pertengahan dan akhir tahun di balai sekolah telah banyak menimbulkan api amarah dalam kalangan masyarakat. Perubahan ini menyebabkan sesetengah ibu bapa sebaliknya sukar menerima bahawa penilaian tidak berasaskan peperiksaan semata-mata. Sebaliknya kepada penguasaan kemahiran dan perkembangan murid secara menyeluruh. Disebabkan kekurangan kefahaman ini, ada ibu bapa yang mempersoalkan tahap penguasaan anak mereka tidak mencapai tahap tinggi walaupun mereka rajin belajar. Situasi seperti ini memberi tekanan kepada guru dan kadang-kadang mereka terpaksa melonggarkan standard penilaian semata-mata untuk mengelak daripada pergaduhan berlaku. Tekanan juga datang daripada pihak tempatnya sekolah yang ingin menunjukkan prestasi sekolah sentiasa pada tahap yang cemerlang, terutama apabila laporan berkaitan dengan tahap penguasaan murid akan dihantar ke pejabat pendidikan daerah dan atau kementerian. Dalam sesetengah kes, guru rasa tidak selesa untuk membuat penilaian secara realistik kerana bimbang dianggap sebagai gagal dalam nilai murid dan mengajar dan mendidik murid itu sendiri. Semua bentuk tekanan ini sama ada secara sedar atau tidak sedar memberi kesan langsung kepada integriti perkembangan profesional guru. Akhirnya, penilaian yang dijalankan berisiko untuk tidak lagi mencerminkan tahap sebenar upaya murid, sebaliknya dipengaruhi oleh keinginan dan desakan kehendak luar. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, sepatutnya guru diberi kepercayaan penuh untuk menilai berdasarkan profesionalisme dan kecekapan mereka, bukan kerana tekanan atau pengaruh daripada pihak luar. Ini saja dari saya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada panel kedua kita iaitu Cik Nina atas kupasan yang begitu hebat bagi saya kerana ia berpaksikan kepada realiti sebenar dalam dunia pendidikan kita. Apa yang dikongsikan tadi benar-benarlah membuka mata kita tentang pelbagai cabaran besar yang dihadapi oleh para pendidik kita. Seperti yang disebut oleh Cik Nina tadi, guru ni menghadapi cabaran, ada dua cabaran yang Cik Nina bagi. Yang pertama iaitu kekangan masa. Kenapa kekangan masa ni amat terhad untuk cikgu? Sebab bagi Encik Nina tadi, kekangan masa guru ni dia bukan sekadar mengajar dalam kelas sahaja. Tugas cikgu ni sangat banyak. Tambah-tambah bila sekarang ni dengan abad ke-21 ni, cikgu ni diberi banyak tugasan. Contohnya tugasan untuk menyertai mesyuarat yang sangat, biasanya dalam sehari tu boleh ada 2 mesyuarat yang sangat besar. Jadi masa untuk mengajar tu terhad. Jadi di mana masa guru untuk guru nak nilai pelajar tu sendiri? Macam yang Cik Nina bagi tahu tadi, contoh guru pendidikan Islam ni ada ramai pelajar, iaitu berapa tadi? 300 lebih. Jadi kalau cikgu tu masanya terhad, macam mana cikgu tu nak nilai murid tu yang jumlahnya banyak? Jadi pertimbangan PPD ni kita macam cikgu tu akan pening nak nilai tu macam mana murid tu, macam mana tak sempat nak tengok. Sebab PPD ni kita kena tengok murid tu, kena nilai depan-depan. Cabaran yang kedua iaitu guru mendapat tekanan daripada pihak luar. Pihak luar seperti pentadbir, ibu bapa. Ibu bapa ni biasanya kalau
dia tengok murid itu, anak dia dapat markah yang rendah, lepas tu dia akan macam nak marah, kenapa anak dia ni dapat markah yang biasa-biasa. Sedangkan guru ni melihat anaknya dari segi pertimbangan yang sudah profesional. Tetapi bila ibu bapa ni marah kepada guru, macam mana guru akan rasa macam, oh kalau macam tu aku tulis je lah markah dekat anak dia tinggi-tinggi supaya ibu dia tu puas hati. Macam bila jadi gini, pertimbangan dalam PPD tu jadi tak profesional. Jadi cabaran-cabaran ni lah buatkan guru tu jadi agak sukar untuk mempunyai kejujuran ataupun keadilan dalam pertimbangan profesional pentaksiran bilik darjah ini. Jadi setelah kita memahami cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pertimbangan profesional ini, timbul pula satu soalan yang penting. Adakah nilai dan etika profesional guru turut memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi cara guru untuk nilai murid dalam pentaksiran bilik darjah? Dengan kata lain, sejauh mana etika profesional dan juga nilai guru sebenarnya mempengaruhi pertimbangan profesional dalam PBD? Adakah ia sekadar garis panduan moral semata-mata atau menjadi teras utama yang menentukan keadilan dan juga ketelusan dalam setiap keputusan pentaksiran yang dibuat oleh guru? Soalan ini kita akan tujukan kepada kedua-dua panel kita bagi mengupas dengan lebih mendalam tentang hubungan rapat antara nilai profesional dan profesionalisme dan melaksanakan pertimbangan dalam PBD. Diharapkan perkongsian ini nanti dapat memberi pencerahan kepada kita semua tentang bagaimana kepribadian dan integriti seorang guru boleh membentuk sistem pentaksiran yang lebih adil dan juga berwibawa. Silakan panel satu. Baiklah, terima kasih atas soalan yang diajukan. Bagi saya, etika profesional dan nilai guru ini sememangnya berkait rapat dengan pertimbangan profesional seorang guru itu. Etika profesional akan memastikan keadilan dan integriti dalam pentaksiran. Hal ini kerana guru yang beretika akan mengelak daripada sebarang bentuk pilih kasih, prejudis ataupun manipulasi keputusan penilaian. Seorang guru yang mempunyai nilai guru yang tinggi dan juga etika profesional akan mengamalkan sikap tanggungjawab, amanah dan juga sentiasa berdedikasi dalam membuat penilaian. Jadi hal ini akan menyebabkan murid akan memperoleh keputusan yang sesuai dengan usaha dan keupayaan sebenar mereka. Bukanlah guru ni beri keputusan dengan bias, orang kata macam tu. Trace masa juga menunjukkan bahawa etika profesional dan juga nilai guru ni amat penting dalam mengekalkan keadilan serta integriti pentaksiran. Hal ini dapat dilihat melalui inisiatif pembudayaan integriti di sekolah yang mana digerakkan oleh Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah PPPR dan juga KPM pada tahun 2025, yang mana bertujuan untuk melahirkan warga pendidik yang beramanah dan telus dalam pelaksanaan PBD. Seterusnya kita telusuri pula isu saya yang kedua, iaitu tentang bagaimana nilai guru ni mempengaruhi pertimbangan profesional dalam PBD. Bagi saya, nilai guru ni dia akan membentuk sikap tanggungjawab dan amanah dalam diri seseorang guru. Guru yang bertanggungjawab akan melaksanakan pentaksiran dengan penuh dedikasi dan bertanggungjawab. Manakala sikap amanah pula akan menyebabkan para guru tidak sewenang-wenangnya untuk memanipulasi keputusan penilaian dengan memberikan markah yang lebih tinggi kepada murid yang disukainya dan markah yang rendah kepada murid yang kurang disukainya. Macam tu. Jadi oleh itu proses pertimbangan profesional ni akan jadi lebih beretika, berintegriti dan juga adil jika guru menanamkan nilai guru dalam diri mereka. Tamsilnya, seorang guru yang amanah akan memberikan memastikan semua evidence pembelajaran murid disemak dan juga direkod dengan teliti sebelum menetapkan tahap penguasaan tanpa tergesa-gesa ataupun berpihak kepada mana-mana murid seperti yang saya katakan tadi. Jadi dia berpegang kepada nilai guru iaitu amanah dan bertanggungjawab. Silakan. Izinkan saya menyambung beberapa isi yang pertama tadi disampaikan.
Baiklah, etika profesional dan nilai guru berperan penting dalam meningkatkan dan mengekalkan kepercayaan pihak berkepentingan terhadap sistem pentaksiran yang dilaksanakan. Pihak berkepentingan yang saya maksudkan di sini sama seperti soalan yang pertama yang saya maksudkan, iaitu pihak pentakdir, sekolah, masyarakat dan tidak tertinggalan murid juga. Mereka perlu diyakinkan bahawa setiap keputusan yang dibuat oleh guru dalam pentaksiran bidik darjah iaitu PBD adalah secara adil, telus dan berpaksikan kepada bukti pembelajaran sebenar. Bukannya di sini dipengaruhi oleh unsur-unsur luaran seperti pilih kasih, tekanan atau kepentingan peribadi. Apabila guru menilai murid yang berpegang kepada prinsip etika seperti keadilan dan objektiviti, pihak berkepentingan akan lebih percaya bahawa keputusan pentaksiran yang diberikan adalah tepat. Sebaliknya, jika guru gagal mempraktikkan nilai-nilai ini, kepercayaan terhadap sistem pendidikan adalah kurang oleh pihak luar. Misalnya, jika murid yang kurang menunjukkan kemajuan diberi tahap penguasaan yang tinggi hanya kerana mempunyai hubungan baik dengan guru atau tekanan ibu bapa, keputusan pentaksiran tersebut akan tidak sahih, malah boleh menimbulkan persoalan integriti sekolah atau guru itu sendiri. Dalam era pendidikan abad ke-21 yang mempunyai banyak cabaran dan rintangan, kepercayaan ini amat penting. Ibu bapa kini lebih peka dan mempunyai akses kepada pelbagai maklumat berkaitan dengan perkembangan anak mereka. Jika mereka mendapati wujud ketidaktulusan dalam penilaian, mereka akan mempersoalkan kredibiliti seorang guru itu dan institut pendidikan guru itu sendiri dan memaparkan ketidakpuashatian di media sosial secara langsung. Oleh itu, dengan mengamalkan etika profesional secara konsisten, guru dapat memastikan bahawa setiap keputusan yang dibuat diterima dan diyakini oleh semua pihak. Kepercayaan kukuh inilah yang akhirnya akan menyokong keberkesanan pelaksanaan PBD secara menyeluruh. Isi saya yang kedua ialah selain membina kepercayaan, etika profesional dan nilai guru turut memberi kesan besar terhadap kualiti penilaian yang dijalankan. Penilaian yang berkualiti tidak hanya menilai pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga mengambil kira aspek perkembangan menyeluruh murid. Untuk menghasilkan penilaian seperti ini, guru perlu bertindak secara profesional dengan penuh tanggungjawab dan integriti. Guru yang beretika akan memastikan setiap penilaian dijalankan secara menyeluruh, menggunakan pelbagai kaedah dan instrumen pentaksiran yang sesuai dengan keperluan murid. Misalnya, mereka tidak akan membuat keputusan berdasarkan satu tugasan atau ujian semata-mata. Sebaliknya, menilai melalui pemerhatian, bertuliskan, tugasan projek, pembentangan dan penilaian formatif. Apakah yang saya maksudkan dengan penilaian formatif di sini adalah penilaian formatif adalah salah satu bentuk penilaian yang dijalankan secara berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Pendekatan ini membolehkan guru mendapatkan gambaran sebenar tentang tahap penguasaan murid dan seterusnya membuat pertimbangan yang tepat. Saya ambil contoh seperti seorang murid mungkin lemah dalam ujian menulis, tetapi yang menunjukkan kemahiran komunikasi yang baik dan cara berfikir yang kritis ketika pembentangan kumpulan. Guru yang berpegang kepada etika profesional akan mempertimbangkan semua aspek ini sebelum menentukan tahap penguasaan murid tersebut. Pendekatan yang lurus seperti ini bukan sahaja meningkatkan kualiti penilaian, malah membantu murid menguasai dan mengenal pasti di mana kekuatan dan kelemahan mereka untuk penambahbaikan pada masa hadapan. Bukan itu sahaja, guru berpegang kepada nilai profesional juga akan memastikan penilaian dibuat bersifat membina dan berorientasikan pembelajaran. Mereka akan menggunakan maklum balas hasil penilaian untuk merancang intervensi, strategi pengajaran baru dan aktiviti pengajaran yang sesuai dengan keperluan individu itu setiap orang. Secara tidak langsung, perkara ini akan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, memastikan setiap murid mencapai potensi maksimum mereka sebelum melangkah ke alam pekerjaan kelak. Itu sahaja. Terima kasih diucapkan kepada panel 1 dan juga panel 2 atas penjelasan yang begitu mendalam dan juga bernas sebentar tadi.
daripada perkongsian kedua-dua panel kita, jelaslah kepada kita bahawa pertimbangan profesional dalam konteks PBD bukanlah sekadar keputusan tentang bukan sekadar membuat keputusan tentang tahap penguasaan murid, tetapi ia sebenarnya melibatkan gabungan antara keilmuan, kemahiran menilai, nilai profesional dan juga etika yang tinggi dalam diri seorang guru. Kalau kita imbas kembali kupasan daripada panel 1 tadi, beliau menekankan bahawa etika profesional menjadi asas kepada keadilan dan juga integriti dalam pentaksiran. Manakala nilai guru pula membentuk rasa tanggungjawab terhadap setiap keputusan yang dibuat. Ini sangat penting kerana dalam konteks pendidikan, guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi penilai yang dipercayai oleh masyarakat. Guru perlu memastikan setiap pentaksiran ini dibuat secara telus dan juga adil tanpa dipengaruhi oleh emosi guru itu sendiri ataupun masalah peribadi dan juga tekanan luar guru itu sendiri. Jadi apabila guru ni mengamalkan etika profesional, mereka sebenarnya sedang menjaga integriti profesion perguruan itu sendiri. Contoh, guru yang berpegang kepada prinsip keadilan tidak akan memberikan tahap penguasaan tinggi hanya kerana murid itu disukai, atau sebaliknya macam yang panel pertama tadi katakan. Sebaliknya menurunkan markah murid tersebut yang sering bermasalah di dalam kelas. Guru yang beretika juga akan sentiasa memastikan setiap keputusan disandarkan kepada bukti pembelajaran yang jelas, bukanlah sekadar kepada andaian semata-mata. Inilah yang dimaksudkan oleh panel pertama tadi, bahawa pertimbangan profesional menjamin kepada keadilan dan juga mengukuhkan integriti dalam sistem pentaksiran. Manakala daripada huraian panel kedua tadi, kita dapat melihat kesinambungan yang sangat menarik. Beliau menekankan bahawa etika profesional dan juga nilai guru turut menjadi asas kepada kepercayaan pihak berkepentingan terhadap sistem pentaksiran. Pihak berkepentingan ni macam yang panel kedua beritahu, iaitu pihak pentadbir ataupun guru. Jadi apabila guru ni nilai murid itu dengan adil dan juga ada bukti, jadi pihak berkepentingan ni akan merasa yakin apabila melihat keputusan anak-anak mereka. Mereka tidak akan merasa macam berfikir banyak kali bila tengok tu. Jadi tapi mereka rasa yakin bila ada bukti-bukti tu. Saya tertarik juga dengan contoh yang panel kedua berikan tadi tentang murid yang mungkin lemah dalam ujian bertulis tetapi cemerlang dalam komunikasi semasa pembentangan. Contoh ini menunjukkan betapa pentingnya penilaian formatif, iaitu penilaian secara berterusan sepanjang proses PDP, iaitu lepas guru tu membuat pengajaran secara berterusan, maka guru tu boleh membuat satu aktiviti, contohnya aktiviti pembentangan, untuk kita melihat cara komunikasi murid tu sendiri. Maknanya kata walaupun kita tengok murid tu dia pendiam dan juga apabila menulis dia bukan tak pandai, tapi dia macam tak mahir untuk membuat penulisan yang hebat. Tapi bila dia keluar ke depan, tapi dia macam mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Sedangkan yang lain yang hebat dalam penulisan, apabila di depan dia malu. Jadi dekat sini guru tu dapat lihat secara berterusan, lihat secara depan-depan macam mana murid tu mempunyai potensi, walaupun potensi itu berbeza antara murid yang lain. Selain membina kepercayaan juga, etika profesional juga meningkatkan kualiti penilaian dalam PBD. Guru yang berpegang pada etika profesional akan memastikan penilaian dijalankan menggunakan pelbagai kaedah seperti pemerhatian, projek, pembentangan dan juga tugasan. Guru ni tidak hanya menilai markah di atas kertas, tetapi juga proses dan usaha murid dalam mencapai hasil tersebut. Pendekatan menyeluruh seperti ini membantu murid untuk mereka kenal pasti kekuatan dan juga kelemahan diri mereka, sekaligus memperbaiki prestasi mereka secara berterusan. Jadi secara keseluruhannya, apa yang dikongsikan oleh panel pertama dan juga panel kedua jelaslah menunjukkan bahawa pertimbangan profesional ni tidak boleh dipisahkan daripada etika, nilai dan juga tanggungjawab guru.
Guru bukan sahaja perlu adil dan juga berintegriti, tetapi juga perlu konsisten, telus dan juga berani untuk menegakkan kebenaran walaupun mereka berdepan dengan banyak tekanan daripada pelbagai pihak. Apabila keempat-empat elemen ini bergabung, barulah sistem pentaksiran PBD dapat dijalankan dengan berkesan, dipercayai dan juga dihormati oleh semua pihak. Baiklah, setelah kita mendengar dua kupasan yang amat menarik daripada panel pertama dan panel kedua tadi, kita sudah mendapat satu gambaran yang amat jelas tentang kepentingan pertimbangan profesional dalam PBD, cabaran pelaksanaannya serta peranan etika dan juga nilai dalam memperkukuh sistem pentaksiran. Namun, ada persoalannya pula. Bagaimana pula kita boleh memperkukuh dan mempertingkatkan amalan dalam profesional dalam kalangan guru pada masa hadapan? Apakah langkah? Maknanya katanya apakah langkah ataupun cadangan yang boleh diambil agar guru tu dapat terus menilai murid dengan adil, telus dan juga berkesan dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar ini? Soalan ini saya tunjukkan kepada kedua-dua panel kita, iaitu Saudari Nabila dan juga Saudari Nabila. Dipersilakan untuk memberikan pandangan dan cadangan anda. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pada pandangan saya, kaedah pengukuhan amalan pertimbangan profesional dalam kalangan guru pada masa hadapan dapat dilaksanakan melalui penyediaan latihan dan pembangunan profesional berterusan. Kita dapat lihat sendiri melalui pelaksanaan latihan kepada lebih 259,000 orang guru berkaitan dengan penyediaan soalan dan pelaksanaan pentaksiran oleh KPM pada tahun ini sahaja. Perkara yang dilaksanakan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan juga kefahaman para guru tentang konsep serta pelaksanaan PBD yang betul. Jadi kita tidak boleh kata guru sekarang ni seperti berada di seperti katak di bawah tempurung yang tidak mengetahui apa-apa. Program seperti bengkel, kursus dan komuniti pembelajaran profesional PLC dapat membantu guru untuk berkongsi amalan terbaik, menyelesaikan isu pentaksiran dan menyelesaikan diri dengan perubahan kurikulum. Guru-guru boleh berkongsi cadangan antara satu sama lain untuk mengatasi perkara-perkara yang berlaku dalam era ini. Jadi apabila guru sentiasa dilatih dan diberi peluang untuk menambah ilmu, maka mereka akan jadi lebih yakin, kompeten dan juga konsisten dalam membuat pertimbangan profesional. Seterusnya dia akan meningkatkan kualiti dan kredibiliti pentaksiran dalam PBD. Saja. Silakan panel kedua kita. Baiklah, saya akan menjawab soalan moderator kita sebentar tadi. Pada pendapat saya sendiri, salah satu cara terbaik untuk memperkukuhkan pertimbangan profesional guru pada masa akan datang adalah dengan menggunakan teknologi digital yang sedia ada secara lebih meluas dalam proses pengajaran dan penilaian. Kita hidup pada zaman moden yang penuh dengan era digital. Era moden dan hampir semua aspek kehidupan kita beralih ke arah digital. Oleh itu kita haruslah cakna akan perubahan semasa dan dunia pendidikan perlu bergerak seiring dengan perubahan ini. Apabila guru menggunakan teknologi, kerja menilai pelajar jadi lebih mudah dan teratur. Data tentang perkembangan murid boleh dikumpul dengan lebih tepat dan cepat. Guru boleh melihat dengan jelas tahap penguasaan setiap pelajar dari semasa ke semasa. Perkara ini membantu guru membuat keputusan yang lebih tepat dan tidak hanya bergantung pada pemerhatian secara kasar. Pertimbangan profesional yang dibuat pula akan lebih kukuh kerana ia berasaskan maklumat sebenar bukan sekadar andaian. Selain itu, teknologi juga membolehkan guru menggunakan pelbagai cara untuk menilai murid. Taksiran tidak lagi berasaskan kepada ujian bertulis dan peperiksaan semata-mata, sebaliknya boleh dilakukan melalui aktiviti interaktif seperti Kahoot dan Padlet. Oleh itu, secara ini bukan sahaja menjadikan proses pembelajaran lebih menarik perhatian pelajar, tetapi ia membolehkan guru menilai kemahiran pelajar masing-masing menggunakan pembelajaran menggunakan kaedah digital, bukan menggunakan kaedah tradisional. Apa yang lebih menarik, penggunaan teknologi turut membantu guru memahami keperluan murid dengan lebih mendalam. Daripada data yang dikumpul, guru boleh mengenal pasti siapa yang memerlukan bimbingan yang lebih atau siapa yang sudah bersedia untuk pergi ke cabaran yang seterusnya.
Dengan cara ini, intervensi boleh dibuat dengan lebih tepat dan cepat sekaligus, memastikan setiap murid mendapat peluang belajar mengikut keperluan mereka masing-masing dan mengikut kemampuan mereka untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Terima kasih diucapkan kepada kedua panel atas cadangan yang sungguh bernas dan berpandangan jauh tentang langkah untuk memperkukuh timbangan profesional guru pada masa hadapan. Daripada penjelasan panel pertama tadi, jelaslah bahawa latihan dan juga pembangunan profesional yang berterusan merupakan satu tunjang utama dalam memastikan guru sentiasa bersedia untuk menghadapi perubahan dan cabaran semasa dalam sistem pentaksiran. Apabila guru ni diberi peluang untuk mengikuti latihan yang sistematik, mereka bukan sahaja dapat meningkatkan pengetahuan yang biasa-biasa, tetapi mereka mendapat pengetahuan untuk kemahiran menilai murid, mana akan lebih memahami prinsip, standard dan amalan terbaik dalam pelaksanaan PBD. Melalui pembangunan profesional yang berterusan, guru dapat berkongsi pengalaman, menyemak semula kaedah penilaian serta memperkukuh kefahaman tentang bagaimana pertimbangan profesional dapat dijalankan secara adil dan juga konsisten. Pendek kata, guru yang sentiasa dilatih akan berasa lebih yakin dalam membuat keputusan berasaskan bukti, bukan sekadar mengikut intuisi atau tekanan luar. Bila guru tu dia belajar banyak, dia keyakinan dia tu akan naik sikit, akan lebih tinggi, meningkat, maka lebih mudah untuk guru tu membuat penilaian. Manakala menurut panel kedua pula, panel kedua menekankan tentang mengetengahkan satu cadangan yang sangat relevan, iaitu penggunaan teknologi secara meluas. Kita ni sekarang hidup dalam era digital tau. Dalam abad ke-21 ni banyak, bila dalam kelas tu guru banyak perlu guna sesuatu yang melibatkan teknologi. Sebab murid-murid pada zaman yang era globalisasi ni, mereka lebih suka pada perkara yang menarik. Perkara yang menarik, contohnya teknologi ni lah. Apabila guru tu masuk kelas, dia mengajar tentang sesuatu tu menggunakan slide macam yang kita guna sekarang. Murid tu bila tengok warna-warni, terutama bila murid tu sekolah rendah, maka dia akan lebih rasa seronoknya masuk kelas cikgu ni. Jadi wajarlah jika kita nak ketengahkan teknologi digital ni dalam proses pentaksiran. Sebab bila cikgu tu lepas dia mengajar, dia buat pentaksiran formatif. Pentaksiran formatif macam yang panel kedua beritahu, menggunakan contohnya Kahoot. Kahoot ni satu gamifikasi yang di mana kita buat game. Bila lepas mengajar tu buat game, murid tu jawab soalan. Jadi dekat situ kita nampak jika murid tu dapat markah tinggi, maka kita dapat nilai murid tu faham apa yang kita ajar. Selain itu juga, teknologi ni membuka ruang kepada pelbagai bentuk pentaksiran baharu. Bukan hanya ujian bertulis, tetapi juga aktiviti interaktif, tugasan kreatif, pembentangan dalam talian dan juga pelbagai instrumen digital lain. Pendekatan seperti ini bukan sahaja menjadikan proses pembelajaran ni lebih menarik dan menyeronokkan, malah membolehkan guru ni menilai kemahiran murid daripada pelbagai sudut. Yang paling penting, penggunaan teknologi ni mengenal pasti guru untuk memahami keperluan individu murid itu dengan lebih mendalam. Daripada data yang dikumpul, guru dapat mengenal pasti murid yang memerlukan bimbingan tambahan ataupun pengayaan. Ini menjadikan pertimbangan profesional bukan sekadar tepat, tetapi juga menyokong perkembangan murid secara menyeluruh. Justru jika kita tengok digabungkan pandangan daripada kedua-dua panel ini, dapat kita simpulkan bahawa kekuatan pertimbangan profesional pada masa hadapan bergantung pada dua perkara utama, iaitu pembangunan berterusan guru dan juga kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi. Jadi apabila guru ni terus diberi latihan yang relevan dan juga pada masa yang sama menggunakan teknologi secara beretika dan juga efektif, barulah sistem PBD akan kekal mantap, efisien dan juga dipercayai oleh semua pihak. Hadirin yang saya hormati, sebagai kesimpulan daripada keseluruhan sesi forum kita pada petang ini, dapatlah kita fahami bahawa pertimbangan profesional dalam PBD ini bukan sekadar proses untuk memberi tahap penguasaan kepada murid, tetapi ialah satu amanah besar yang menuntut kebijaksanaan, keadilan, integriti dan juga etika yang tinggi daripada setiap guru.
Daripada panel pertama tadi, kita belajar bahawa pertimbangan profesional yang dijalankan dengan adil dan juga berasaskan bukti akan memastikan setiap murid ini dinilai dengan saksama tanpa prejudis. Panel kedua pula menekankan bahawa nilai dan etika guru merupakan nadi kepada kepercayaan masyarakat terhadap sistem pentaksiran. Jadi akhir sekali, kedua-dua panel ini sependapat bahawa masa depan pertimbangan profesional terletak pada dua perkara utama, iaitu macam yang saya beritahu tadi, pembangunan profesional guru secara berterusan dan juga penerapan teknologi digital yang bijak serta bertanggungjawab. Jadi jika semua elemen ini dapat digabungkan, tidak mustahil elemen PBD ni, sistem PBD ni akan terus berkembang menjadi satu mekanisme pentaksiran yang bukan saja secara holistik, malah mampu untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi ilmu, sahsiah dan juga kemahiran abad ke-21. Bagi pihak penganjur, saya sekali lagi merakamkan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua-dua panel kita atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat, serta kepada para hadirin yang sedia mengikuti perbincangan ini dari awal hingga akhir. Moga segala input yang diperoleh hari ini menjadi inspirasi untuk kita semua terus memperkukuh amalan hari ini untuk amalan profesional keguruan demi kemenjadian murid dan juga kecemerlangan pendidikan negara. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat! Benda mantap tu Fatihah. Tengok. Berapa meter?